Okay geng, so baru je 3 hari lepas aku buat video pasal website yang baru ni. Dia dah tutup dah website ni, anda boleh tengok lah. Kalau aku buka pun memang tak ada buka dah ni. So dia buat baru hisdada.com ni. Aku pun tak tahu sampai bila lagi ni nak tukar. So bila check with expired pun dalam bulan 4 tahun depan. Dia baru tukar, tengok 22 bulan 10 dia baru update nampak. So ini antara backup domain dia lah. So kalau korang masih lagi percaya yang skim ni sebenarnya benar, kita dah bagi tahu awal lah. Tengok dekat Hendrik Genetic punya website, dapat tengok dia dah bagi tahu dah pasal unauthorized product and financial offers ni. Inilah contohnya yang HGG mengarut gunakan ini. Kemudian saya boleh tengok lah sini Facebook ni ada post, tengok ada yang komen, ni yang rajin lah. Macam saya sudah malas sebab kita dah tahu lah scam, malas nak fikir sangat. Tapi ni ada yang rajin, so anda harus berterima kasih lah dekat diorang. Tengok diorang siap tengok, search lagi info daripada SSM, memang tak jumpa. Kemudian ada yang rajin ni, rajin pergi email. Tengok 27 Oktober baru lagi semalam dapat email daripada Hendrik Genetics yang kita suruh email tu. Memang the products and services mentioned are neither offer nor authorized by Hendrik Genetics. So tolonglah jangan keluarkan lagi duit korang dekat skim ni, sebab tak lama lagi memang dia akan tutup ni, confirm. Okey, itu saja, sekian, terima kasih.